Ini pasti sebuah kisah rekaan, bukan? Seorang pramugari warga Mesir baru sahaja mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, apabila dia menyaksikan satu pemandangan yang sukar dipercayai. Terpaksa singgah di Malaysia akibat situasi pendaratan kecemasan yang tidak dijangka. Dia teringat kembali kisah-kisah tentang keadaan buruk di lapangan terbang sekitar Asia yang sering diceritakan oleh kru penerbangan veteran. Malaysia pasti sama sahaja, fikirnya. Namun, apa yang disaksikannya ketika bekalan elektrik terputus di lapangan terbang yang gelap gelita daripada tindakan pantas kaki tangan tempatan, layanan penuh keikhlasan di tempat penginapan, sehinggalah pelbagai peristiwa di tengah kota telah menggoncang pegangan nilai dirinya hingga ke akar umbi. Apakah sebenarnya yang telah mengubah dirinya sedemikian rupa? Mari kita ikuti kisahnya. Bunyi deruan kuat yang menggegarkan pesawat tiba-tiba melanda ketika mereka sedang terbang di ruang udara Asia Tenggara. Pada saat itu, jantung Kamilah seakan-akan berhenti berdegup. Kerjaya ini yang digapainya setelah melalui latihan yang amat getir demi mengejar impian masa kecilnya yang bermula sejak usia 15 tahun, kini meletakkannya di hadapan wajah-wajah penumpang yang pucat pasi dalam ketakutan. Kebakaran telah dikesan pada enjin sebelah kanan. Kita akan melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia. Kedengaran suara kapten yang tenang bergema di dalam kabin. Namun, jiwa Kamilah langsung tidak tenang. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Malaysia minda Kamilah terus terbayang kisah-kisah ngeri tentang lapangan terbang di Asia yang sering diulang-ulang oleh pramugari veteran. Cerita tentang kaki tangan di lapangan terbang China yang suka menjerit-jerit atau papan tanda di lapangan terbang Korea yang mengelirukan sehingga membuatkan pelawat sesat jalan. Akibat sering disogokkan dengan cerita sedemikian, dia menyangka Malaysia juga tidak ada bezanya. Setelah impak pendaratan yang kuat di atas landasan, tepukan gemuruh tanda kesyukuran memenuhi kabin. Mereka selamat mendarat. Sebaik sahaja tepukan mula reda, para pramugari dengan pantas mengarahkan penumpang untuk keluar. Sled kecemasan dikembangkan dan seorang demi seorang penumpang menggelongsor turun ke darat. Di sana, kaki tangan KLEA sudah sedia menanti dan menguruskan pemindahan dengan sangat cekap serta teratur. Kecekapan mereka memberikan sedikit kegetiran lega di hati Kamilah. Semua orang berjaya dipindahkan dengan selamat ke dalam bangunan lapangan terbang. Namun, hanya beberapa saat selepas itu, pandangan mereka tiba-tiba menjadi gelap gelita. Seluruh pencahayaan di lapangan terbang terpadam serentak. Terputus bekalan elektrik. Pada saat itu, timbul rasa pasrah di sudut hati Kamilah. Rupa-rupanya Malaysia juga hanyalah sebuah negara membangun di Asia. Kata-kata kru veteran itu memang benar. Apa semua ini? Bukankah Malaysia ini negara maju? Elektrik pun tidak cukupkah? Pulangkan wang kami. Jerit beberapa penumpang dari Mesir yang mula hilang sabar. Penumpang yang baru sahaja bebas daripada ketegangan pendaratan kecemasan kini panik akibat kegelapan yang tiba-tiba ini. Dalam kegelapan itu, Kamilah sendiri diselubungi kebimbangan yang amat sangat. Jika keadaan menjadi semakin tidak terkawal, huru-hara kedua mungkin berlaku. Dia cuba sedaya upaya untuk kekal tenang, namun dalam kegelapan, dia tidak dapat melihat langsung wajah para penumpang. Seketika kemudian, beberapa alur cahaya mula kelihatan di dalam kegelapan. Kaki tangan lapangan terbang Malaysia dengan pantas melangkah ke arah mereka sambil memegang lampu suluh. Tanpa sebarang tanda panik, mereka mula bersuara dengan nada yang sangat tenang. "Jangan bimbang, semua akan pulih seketika lagi. Sila ikut kami ke sebelah sini." Suara mereka membawa satu rasa selamat yang aneh. Tiada nada mengarah atau tergesa-gesa, sebaliknya penuh kelembutan seolah-olah sedang menguruskan ahli keluarga sendiri. Sambil menyuluh laluan kaki tangan tersebut menyapa setiap penumpang seorang demi seorang dengan penuh hormat. Tiba-tiba satu pemandangan menarik perhatian Kamilah. Seorang wanita penumpang warga Mesir sedang menangis tersesak-isak kerana terlalu takut. Melihat keadaan itu, seorang kaki tangan wanita Malaysia segera melutut di sisinya. "Jangan takut, kami ada di sini bersama anda. Semuanya akan selamat," kata kaki tangan itu dalam bahasa Inggeris yang ringkas namun penuh keikhlasan. Sambil menangis, wanita itu menjawab dengan suara yang menggigil, "Terima kasih banyak-banyak kerana membantu dalam keadaan sebegini." Kaki tangan itu tersenyum manis lalu memegang lembut tangan wanita tersebut untuk menenangkannya. Kamilah terpaku. Adakah ini layanan daripada sebuah negara yang dianggapnya tidak serba lengkap tadi? Di tengah-tengah kekacauan, mereka masih mampu mendekati dan menenangkan setiap individu.
Ini amat berbeza dengan kaki tangan di lapangan terbang China yang hanya tahu menjerit dan jauh berbeza dengan layanan acuh tak acuh yang pernah dialaminya di Korea. Selepas beberapa minit, bekalan elektrik kembali pulih. Sebaik sahaja lampu menyala, Kamilah memerhatikan keadaan sekeliling. Amat mengejutkan, hampir tiada kekacauan yang berlaku. Di bawah bimbingan tenang kaki tangan Malaysia, keadaan terkawal dengan begitu tertib. Kecekapan kaki tangan Malaysia ini memang luar biasa, kan? Bisik Amira, rakan sekerjanya yang berada di sebelah. Kamilah hanya mampu mengangguk tanpa kata. Di dalam hatinya, sesuatu mula berubah. Sifat prasangka yang menganggap Malaysia sebagai sebuah negara mundur kini mula runtuh hanya dalam beberapa minit sahaja. Namun, dia masih belum menyedari bahawa kejutan yang lebih besar sedang menantinya di tempat penginapan nanti. Kamilah, lebih baik kamu bersedia mental, bisik Farida dengan suara perlahan ketika mereka berada di dalam kenderaan menuju ke tempat penginapan. Farida ialah seorang pramugari kanan yang mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam laluan Asia. Wajahnya jelas menunjukkan rasa rimas. Hotel di Asia ini semuanya lebih kurang sama sahaja. Tambahan pula apabila diuruskan secara mengejut sebegini, janganlah berharap tinggi, luar Farida. Dia mula bercerita tentang pengalamannya 3 tahun lalu di sebuah bandar di China apabila terpaksa bermalam akibat kerosakan pesawat. Di atas katil penuh dengan rambut orang lain, penghawa dingin bising dan tandasnya pula amat mendukacitakan. Tempat duduk tandas rosak, air pula tidak mengalir dengan baik. Suaranya penuh dengan nada jengkel. Farida menyambung lagi, di Korea pun tidak jauh beza. Tahun lepas semasa bermalam di Seoul, dinding bilik terlalu nipis sehingga suara orang sebelah menjerit-jerit pun jelas kedengaran. Keadaan itu berlarutan sehingga pukul 2 pagi. Apabila saya mengadu kepada penyambut tetamu, mereka hanya berkata itu perkara biasa dan langsung tidak mempedulikannya. Mendengar cerita itu, hati Kamilah kembali dirundung kebimbangan. Walaupun layanan di lapangan terbang tadi sangat mengagumkan dan menerbitkan sedikit harapan di hatinya terhadap Malaysia, namun kisah-kisah daripada kru veteran ini kembali memadamkan harapan tersebut. Nampaknya malam ini pun aku tidak akan dapat tidur dengan lena, bisik Kamilah di dalam hati. Tubuhnya sudah terlampau letih akibat ketegangan pendaratan kecemasan tadi. Keinginannya hanyalah untuk mendapatkan rehat yang secukupnya, namun impian itu dirasakan sukar untuk dicapai. Kenderaan mereka akhirnya berhenti di hadapan sebuah bangunan. Bahagian luarnya kelihatan agak tersegam indah, namun Kamilah tetap berwaspada. Dia teringat pesanan Farida bahawa hotel di China juga kelihatan mewah di luar, tetapi bagaikan mimpi ngeri sebaik sahaja melangkah masuk. Dengan langkah yang berat, Kamilah melangkah masuk ke ruang lobi. Pada saat itu juga, seorang lelaki penyambut tetamu berusia lingkungan 30-an membongkokkan badannya dengan hormat. Pada tag namanya tertulis nama Kamal. Terima kasih atas kerja keras anda semua dalam mengendalikan pendaratan kecemasan tadi. Sila berehat secukupnya dan nikmati penginapan anda di Malaysia, kata Kamal dengan senyuman yang hangat dan penuh keikhlasan. Kamilah tergamam sejenak. Dia tidak menyangka bahawa kaki tangan di hotel ini juga peka dengan situasi kecemasan yang mereka alami. Satu kehangatan kecil mula mengalir di dalam dadanya. Sementara menunggu urusan daftar masuk selesai, Kamal datang membawa sebuah talam kecil yang berisi minuman hangat yang dihidangkan di dalam cawan kecil yang komel. Ini adalah teh herba hangat dan kuih ondeh-ondeh, sejenis manisan tradisional Malaysia. Aroma teh ini dapat menenangkan minda manakala. Manisannya pula dapat membantu anda berehat dengan lebih lena, kata Kamal sambil menyerahkan cawan tersebut kepada setiap daripada mereka. Di sebelah cawan itu diletakkan sebiji kuih bulat berwarna hijau yang disaluti parutan kelapa putih. Kamilah mendekatkan cawan itu ke hidungnya. Haruman herba dan pandan yang lembut mengesap masuk ke rongga hidungnya, satu aroma yang tidak pernah dihidu sebelum ini tetapi amat menenangkan. Apabila dia menghirupnya, kehangatan herba yang sedikit manis itu mengalir lembut ke seluruh tubuhnya yang keletihan. Kemudian, sebaik sahaja dia menggigit kuih ondeh-ondeh itu, matanya terus terbeliak luas. Teksturnya yang sangat lembut dan kenyal diikuti dengan letupan kemanisan gula Melaka yang cair di dalam mulut. Ia adalah rasa manis yang sangat halus dan unik, sesuatu yang tidak pernah dirasainya di tanah airnya sendiri. Sangat sedap. Bisik Kamilah tanpa sedar, membuatkan Kamal tersenyum gembira melihat reaksinya. Setelah menerima kunci bilik, Kamilah menaiki lift ke tingkat atas. Sebaik sahaja pintu bilik dibuka, nafas Kamilah seakan terhenti seketika. Cantiknya.
Bilik itu dihiasi dengan warna-warna yang menenangkan, susun atur yang luas dan tahap kebersihan yang sangat luar biasa. Tiada sehelai rambut pun kelihatan seperti yang diceritakan berlaku di China. Semuanya bersih berkilat. Apabila dia mendekati katil, dia menyedari sekeping nota kecil diletakkan di atas meja kecil di sebelah katil. Ia ditulis dengan tangan secara kemas dalam bahasa Inggeris. Terima kasih kerana memilih untuk menginap di sini. Kami telah menyediakan minuman sejuk di dalam peti sejuk untuk kegunaan anda. Semoga penginapan anda di Malaysia menjadi sebuah kenangan yang indah. Kamal, resepsionis. Tangan Kamilah sedikit menggeletar memegang nota itu. Ini ditulis sendiri oleh kaki tangan yang tersenyum ramah tadi untuk setiap bilik tetamu. Di sebelah nota tersebut, diletakkan sekuntum hiasan bunga yang dianyam indah menggunakan daun pandan yang wangi. Setiap lipatan anyaman itu seolah-olah membawa mesej keikhlasan dan penghargaan yang mendalam daripada pembuatnya. Kamilah memegang anyaman pandan tersebut yang berbau harum. Keindahan seni anyaman tradisional Malaysia ini bukan sekadar hiasan semata-mata. Ia adalah simbolik ucapan selamat datang yang tulus. Matanya mula berkaca-kaca. Dia berasa sangat malu dengan dirinya sendiri yang sebelum ini sudah berputus asa dan menyamakan Malaysia dengan tempat-tempat lain berdasarkan rungutan kru veteran. Sambil membaringkan tubuhnya di atas katil yang empuk dan selesa, dia berfikir tentang keikhlasan dan kemurahan hati orang Malaysia yang baru dialaminya. Esok, aku mahu mengenali negara ini dengan lebih dekat, fikirnya sebelum akhirnya lena dibuai mimpi. Keesokan paginya, Kamilah terjaga apabila menerima panggilan telefon daripada Amira. Kamilah, alang-alang kita ada masa lapang hari ini, mahu pergi bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur. Pengalaman manis pada hari semalam telah mengubah pandangan kedua-dua mereka sepenuhnya. Amira juga sangat teruja selepas menemui nota tulisan tangan dan anyaman daun pandan yang wangi di dalam biliknya sendiri. Apabila mereka bertemu di lobi, Amira dengan gembira menunjukkan telefon bimbitnya. Dekat sini ada satu kawasan bersejarah yang sangat terkenal. Rena, kita boleh pergi ke sana. Mereka bertanyakan arah di kaunter hadapan. Kamal dengan penuh mesra membuka sebuah peta dan menunjukkan laluan pengangkutan awam yang paling mudah untuk ke sana. Penerangannya yang sangat jelas menghilangkan segala keraguan mereka. Dalam perjalanan dari tempat penginapan ke stesen kereta api, LRT, Kamilah mengagumi banyaknya papan tanda penunjuk arah yang disediakan. Selain ditulis dalam pelbagai bahasa, ia juga dilengkapi dengan piktogram atau simbol yang sangat mudah difahami. Mereka hanya perlu mengikut arah anak panah tersebut dan berjaya sampai ke stesen tanpa sesat. Amira berbisik, di stesen kereta api di China, papan tandanya hanya menggunakan tulisan Cina sahaja sehingga sukar untuk dibaca. Di Korea pun lebih kurang sama, walaupun ada tulisan asing, kedudukannya berterabur dan tidak membantu. Proses pembelian tiket di kaunter juga berjalan dengan sangat lancar dan pantas. Kaki tangan kaunter melayani mereka dengan penuh sopan dan memaklumkan waktu berlepas kereta api dengan tepat. Namun, kejutan yang sebenar bermula apabila mereka melangkah masuk ke platform stesen. Sebaik sahaja tiba di platform, Kamilah dan Amira menghentikan langkah mereka. Di hadapan mereka, kelihatan semua orang yang sedang menunggu kereta api berdiri dan beratur dengan sangat tertib di dalam barisan yang disediakan. Tiada seorang pun yang memotong barisan atau kelihatan tidak sabar. Masing-masing menunggu dengan tenang dan senyap. Biar betul, bisik Amira perlahan. Kamilah juga berkongsi perasaan yang sama kerana pemandangan itu sangat jauh, berbeza daripada apa yang biasa mereka lihat di tempat lain. Apabila kereta api tiba di platform, orang ramai yang beratur di bahagian hadapan secara semula jadi berundur sedikit ke kiri dan ke kanan, membuka laluan di tengah-tengah pintu kereta api. Mengapa mereka berbuat demikian? Jawapannya segera terjawab apabila para penumpang di dalam kereta api mula keluar dengan lancar melalui laluan tengah yang dikosongkan itu. Selagi penumpang terakhir belum keluar, tiada seorang pun daripada mereka yang sedang beratur cuba untuk melangkah masuk. Sebaik sahaja semua penumpang selesai keluar, barulah mereka yang beratur masuk ke dalam gerabak mengikut giliran dengan tenang tanpa ada aksi tolak-menolak. Sikap ini dijalankan secara semula jadi tanpa perlu ada sesiapa yang memberi arahan. Minda Kamilah terus teringat kembali kenangan ketika menguruskan penumpang sekumpulan pelancong dari sesetengah negara lain di dalam pesawat. Sebaik sahaja pintu pesawat dibuka, masing-masing akan berebut-rebut menolak ke hadapan seolah-olah mahu menjadi yang pertama keluar.
Ada juga kumpulan penumpang yang menjerit-jerit berbual dengan rakan yang duduk berjauhan tanpa mempedulikan keselesaan penumpang lain. Walaupun sudah ditegur berkali-kali oleh pramugari, mereka hanya akan diam seketika sebelum kembali bising semula. Ada juga kumpulan penumpang muda yang membiarkan anak-anak mereka menendang-nendang sandaran kerusi di hadapan. Malah ada orang dewasa yang meletakkan kaki berkasut di atas tempat sandar tangan kerusi hadapan mereka. Sisa-sisa makanan pula bertaburan di atas kerusi dan lantai selepas mereka keluar, yang sering kali memeningkan kepala Kamilah untuk mengemaskannya kembali. Amira, tengok ini. Sikap sebahagian penumpang sebelum ini memang sangat mengecewakan, kan? Mereka hanya mementingkan diri sendiri, bisik Kamilah. Amira mengangguk tanda setuju kerana itulah realiti harian yang sering mereka hadapi. Namun, apa yang mereka saksikan pada hari ini di Malaysia adalah sesuatu yang sangat berbeza. Tindakan beratur dengan tertib ini bukan sekadar satu adab yang indah dipandang, tetapi ia membawa makna yang lebih mendalam. Dengan mendahulukan orang yang keluar, proses turun naik menjadi sangat lancar. Dengan mengikut giliran, semua orang dapat masuk dengan selamat dan cekap. Ini menunjukkan kesedaran sivik yang tinggi bahawa keselesaan bersama adalah lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Ini adalah lambang masyarakat yang bertamadun tinggi, ulas Amira. Kamilah sangat bersetuju. Ia bukan sekadar kesopanan yang dibuat-buat, tetapi cerminan kepada nilai menghormati orang lain yang sudah sebati di dalam jiwa masyarakat mereka. Kamilah menyedari bahawa ketepatan masa sistem pengangkutan awam di Malaysia ini bukan sahaja disokong oleh teknologi yang maju, tetapi juga oleh disiplin dan kerjasama daripada setiap penggunanya. Sambil kereta api bergerak laju, Kamilah dan Amira memandang keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Di dalam minda mereka timbul satu persoalan yang sama. Bagaimanakah masyarakat di negara ini boleh memiliki sifat keprihatinan yang begitu mendalam terhadap orang lain? Mereka sangat ingin mencari jawapannya. Apabila tiba di dataran merdeka, Kamilah dan Amira tidak dapat menahan rasa kagum mereka. Kawasan lapang yang luas dengan keindahan seni bina bangunan Sultan Abdul Samad yang tersergam indah di hadapan mata jauh lebih memukau berbanding apa yang mereka lihat di dalam gambar. Keunikan kubah tembaga dan keindahan reka bentuk Mughal Sarashnik membuatkan mereka berjalan ke sana kemari dengan perasaan teruja bagaikan kanak-kanak. Mereka melawat pameran bersejarah di galeri berdekatan, mengamati foto-foto lama dan replika yang menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan negara ini. Tanpa disedari, masa berlalu dengan begitu cepat sehinggalah hampir 2 jam mereka berada di situ. Mari kita berehat sekejap di sana, ajak Amira sambil menunjukkan sebuah kafe yang terletak berhampiran. Mereka mengambil tempat duduk di tepi tingkap dan menikmati minuman sejuk yang dipesan bagi menghilangkan dahaga. Setelah berehat selama sejam, mereka membuat bayaran di kaunter. Amira mengeluarkan dompetnya, mengira baki wang kertas dan membayar bil dengan senyuman sambil mengucapkan, "Terima kasih" dalam bahasa Melayu yang sedikit pelat kepada pelayan kafe. Pelayan itu membalas dengan senyuman yang manis sebelum mereka berdua melangkah keluar dari kafe tersebut. Namun, sebaik sahaja berada di luar kafe, Kamilah menyedari wajah Amira tiba-tiba bertukar menjadi pucat lesi. Mana dia?" Suara Amira mula bergetar dengan rasa cemas. "Ada apa, Amira?" tanya Kamilah dengan perasaan kurang enak. Lencana sayap penerbangan saya sudah tiada." Amira dengan panik menyelongkar seluruh beg tangannya berkali-kali, namun lencana tersebut langsung tidak kelihatan. Tangannya mula menggigil. Lencana sayap keemasan itu amat berharga kerana ia adalah anugerah khas daripada syarikat penerbangan bersempena dengan ulang tahun perkhidmatannya yang ke-10. Bagi seorang pramugari, lencana tersebut bukan sekadar hiasan biasa, tetapi merupakan lambang maruah, kebanggaan dan bukti titik peluh sepanjang bertahun-tahun berbakti di awan biru. "Mungkin ia tercabut ketika kita berjalan-jalan di dataran merdeka tadi," kata Kamilah cuba menenangkan rakannya. Mereka segera berpatah balik ke kafe dan menjejaki semula laluan yang mereka lalui tadi, namun lencana tersebut tetap tidak ditemui. Amira akhirnya bersandar di dinding dengan wajah yang hampir menangis. "Kamilah, nampaknya saya terpaksa pasrah sahaja. Ia pasti sudah hilang." Suaranya kedengaran sangat kecewa. Kedua-dua mereka sedar akan satu hakikat. Jika anda kehilangan barang berharga di luar negara, peluang untuk menemuinya semula adalah sangat tipis. Di Mesir sendiri, jika seseorang kehilangan barang berharga di tempat awam, kebarangkalian untuk mendapatkannya kembali hampir tiada kerana ia biasanya akan diambil oleh orang lain atau dijual semula.
Kamilah sendiri kerap melihat rakan-rakannya menangis kesedihan akibat barangan berharga mereka dicuri atau hilang begitu sahaja. Di Malaysia pun pasti sama sahaja kan? Keluh Amira dengan penuh hampa. Pada saat mereka sedang diselubungi keputusasaan itu, dua orang wanita tempatan berusia lingkungan 40 menghampiri mereka dengan wajah yang prihatin. "Are you okay? Did you lose something?" tanya salah seorang daripada mereka dengan lembut, menyedari riak wajah cemas kedua-dua pelancong asing itu. Walaupun komunikasi mereka tidak begitu lancar, kedua-dua wanita tempatan itu memahami situasi yang sedang dihadapi oleh Amira dan Kamilah. "Let's go to the information counter together. Maybe someone found it," cadang wanita tersebut dengan senyuman yang menenangkan. Pelawaan itu memberikan sedikit sinar harapan di hati Kamilah, walaupun pada masa yang sama dia berfikir barang berharga sebegini mustahil akan ditemui semula. Mengapa mereka mahu bersusah payah membantu kami? Sepanjang perjalanan ke kaunter maklumat, kedua-dua wanita tempatan itu terus menemani mereka dengan mesra. Walaupun terdapat kekangan bahasa, mereka cuba sedaya upaya untuk memberikan kata-kata semangat bagi meredakan kebimbangan Amira. Sikap prihatin mereka sahaja sudah cukup untuk membuatkan hati Kamilah berasa sangat hangat. Sebaik tiba di kaunter maklumat, Amira menceritakan tentang kehilangan lencana tersebut. Kaki tangan lelaki yang bertugas di kaunter mendengar dengan teliti dan meminta mereka menunggu seketika sebelum melangkah masuk ke dalam bilik belakang. Dalam tempoh menunggu itu, hati Kamilah berdegup kencang antara harapan dan kebimbangan. Jangan berharap terlalu tinggi, nanti kecewa, bisik hatinya. Namun beberapa minit kemudian, kaki tangan kaunter itu kembali dengan memegang sebuah plastik lut sinar kecil yang berisi lencana sayap keemasan milik Amira. Mata Amira terbeliak luas manakala Kamilah menahan nafasnya kerana terlalu terkejut. Lencana ini ditemui di kawasan tangga Dataran Merdeka kira-kira sejam yang lalu. Ia telah diserahkan oleh seorang budak perempuan sekolah rendah bersama ibunya, kata kaki tangan itu sambil menyerahkan plastik tersebut kepada Amira dengan senyuman yang tenang. Mereka memberitahu bahawa budak perempuan itu telah membungkus lencana ini dengan sehelai tisu yang bersih dengan sangat cermat agar bahagian keemasannya tidak tercalar semasa dibawa ke sini. Tambah kaki tangan itu lagi. Suasana menjadi sepi seketika. Amira menerima lencana itu dengan tangan yang terketar-ketar. Lencana sayap yang berkilau indah itu berada di dalam genggamannya tanpa sebarang kesan calar. Lambang usahanya selama 10 tahun, kini kembali ke tangannya dalam keadaan yang sempurna, malah dipelihara dengan begitu cermat oleh seorang kanak-kanak yang langsung tidak dikenalinya. Air mata Amira mula mengalir lebat membasahi pipinya. Dia tidak dapat menahan rasa sebab yang teramat sangat. Kamilah juga memandang lencana itu dengan perasaan yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Jika keadaan ini berlaku di tempat lain, ia adalah satu keajaiban yang mustahil untuk terjadi. Namun di sini, di Malaysia, seorang kanak-kanak kecil mempunyai kesedaran untuk membungkus barang yang ditemui dengan cermat dan menyerahkannya kepada pihak berkuasa demi menjaga perasaan pemiliknya yang tidak dikenali. Kejujuran dan kebaikan murni kanak-kanak itu benar-benar menyentuh lubuk hati Kamilah. Terima kasih, banyak-banyak, ucap Amira berulang kali kepada kaki tangan kaunter sambil menundukkan badannya sebagai tanda penghargaan yang tidak terhingga. Melihat keadaan itu, dua orang wanita tempatan yang menemani mereka tadi turut menitiskan air mata kegembiraan. "Alhamdulillah, syukur ia telah ditemui semula," kata salah seorang wanita itu sambil memeluk lembut bahu Amira untuk menenangkannya, manakala seorang lagi tersenyum lega. Selepas memastikan segalanya selesai, kedua-dua wanita tempatan itu bersedia untuk beredar tanpa meminta sebarang balasan atau ganjaran atas bantuan mereka. "Tunggu sebentar, izinkan kami memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih," kata Amira dengan tergesa-gesa. Namun, kedua-dua wanita itu menggelengkan kepala mereka sambil tersenyum manis. "No need, it's okay. Have a safe flight and enjoy your time in Malaysia," balas mereka sebelum melangkah pergi dan hilang di sebalik pintu utama. Kamilah dan Amira berdiri terpaku di situ untuk seketika. Kejutan menemui semula lencana yang hilang, keikhlasan seorang kanak-kanak sekolah yang memulangkannya, serta kebaikan tanpa syarat daripada orang asing yang mereka temui semuanya telah meruntuhkan segala tembok prasangka buruk yang pernah mereka miliki terhadap negara ini. "Kamilah, tanggapan kita terhadap negara ini selama ini memang sangat salah. Malaysia bukanlah seperti apa yang kita bayangkan sebelum ini," kata Amira dengan suara yang perlahan dan sebab. Kamilah mengangguk perlahan dengan air mata yang turut bertakung di kelopak matanya. Mengapakah masyarakat di negara ini begitu jujur dan amanah?
Bagaimanakah nilai murni sebegini dapat dididik dengan begitu mendalam sehingga ke peringkat kanak-kanak? Kamilah mungkin tidak mempunyai jawapan yang tepat untuk persoalan itu, namun apa yang pasti, kebaikan dan kemurahan hati orang Malaysia kini telah tersemat kemas di dalam lubuk hatinya. Sambil menaiki kereta api untuk pulang ke lapangan terbang, Kamilah teringat akan satu peribahasa Melayu yang pernah dibacanya di dalam buku panduan pelancong di hotel semalam. Ada hikmah di sebalik kejadian. Situasi pendaratan kecemasan yang pada mulanya dirasakan sebagai satu musibah, kini telah bertukar menjadi sebuah pengembaraan yang paling bermakna dalam hidup mereka. Sepanjang perjalanan pulang, memori indah beberapa hari ini berputar kembali di dalam mindanya bagaikan sebuah filem. Keadaan gelap gelita di Kelia akibat terputus bekalan elektrik, kepanikan para penumpang dan tindakan pantas kaki tangan tempatan dengan lampu suluh mereka yang bagaikan cahaya harapan di dalam kegelapan. Dia masih ingat lagi wajah kaki tangan yang melutut di sisi wanita Mesir yang menangis dan memegang lembut tangannya untuk menenangkannya. Aroma hangat teh herba dan kelazatan kuih ondeh-ondeh di lobi hotel, beserta nota tulisan tangan yang diselitkan di sebelah anyaman daun pandan yang wangi di dalam biliknya. Senyuman mesra Kamal di kaunter hadapan yang tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Keadaan tertib para penumpang yang berbaris dengan rapi di platform kereta api serta sikap mendahulukan penumpang yang keluar secara semula jadi tanpa sebarang paksaan atau arahan. Ia adalah satu pemandangan yang sangat mengagumkan bagi Kamilah. Dan kemuncak kepada segalanya kepulangan lencana sayap Amira yang dipelihara dengan begitu cermat oleh seorang kanak-kanak perempuan yang jujur serta kebaikan tanpa syarat daripada dua orang wanita tempatan yang membimbing mereka tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Semua ini telah mengubah perspektif hidup Kamilah sepenuhnya. "Apa yang sedang kamu fikirkan, Kamilah?" tanya Amira yang duduk di sebelahnya dengan wajah yang tenang. "Saya sedang memikirkan tentang Malaysia," jawab Kamilah dengan senyuman. Sebelum menjejakkan kaki ke negara ini, dia memandang rendah kepada meletakkan semua negara di Asia mempunyai sikap dan budaya yang sama seperti yang diceritakan oleh kru penerbangan veteran kurang bersih, tidak mesra dan kurang disiplin. Namun, apa yang dialaminya di sini adalah sebaliknya. Kaki tangan lapangan terbangnya sangat tenang dan cekap, hotelnya sangat bersih dan selesa, dengan layanan yang penuh dengan keikhlasan, manakala masyarakatnya pula mempunyai tahap disiplin dan keprihatinan yang sangat tinggi yang tidak dapat ditemui di tempat-tempat lain. "Amira, pada pandangan kamu, apakah makna kekayaan yang sebenar?" tanya Kamilah. Amira berfikir sejenak sebelum menjawab. "Jika ditanya sebelum ini, saya pasti akan menjawab ia adalah wang atau harta benda. Tetapi sekarang, saya merasakan kekayaan yang sebenar adalah apa yang ada di dalam jiwa kita." Kamilah mengangguk setuju dengan kata-kata rakannya itu. Malaysia sememangnya sebuah negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan mercu tanda yang tersohor seperti menara berkembar Petronas, sistem pengangkutan yang maju serta teknologi yang canggih. Namun, apa yang benar-benar menyentuh hati Kamilah sepanjang berada di sini bukanlah kemegahan fizikal tersebut. Ia bukan bangunan pencakar langit yang tinggi melangit, bukan kecekapan mesin layan diri dan bukan juga kepantasan kereta api moden mereka. Apa yang menggoncang jiwa Kamilah adalah keindahan batiniah masyarakatnya seorang kanak-kanak yang bersusah payah memulangkan barang yang hilang, disiplin yang tinggi di tempat awam, kesopanan dalam tutur kata dan perbuatan, serta kesediaan untuk menghulurkan bantuan kepada orang asing tanpa diminta. Semua kebaikan ini adalah pancaran daripada jiwa yang kaya dengan sifat perikemanusiaan dan keprihatinan terhadap orang lain. Ia adalah sejenis kekayaan yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit dan tidak boleh dibina dalam tempoh yang singkat. Ia adalah hasil daripada nilai murni yang dididik secara berterusan melalui budaya, sistem pendidikan dan amalan harian yang diwarisi daripada satu generasi ke generasi yang lain dengan penuh kasih sayang. Menyedari hakikat itu, Kamilah kini memandang Malaysia dengan penuh rasa hormat dan kagum. "Apabila pulang ke Mesir nanti, saya akan menceritakan tentang keindahan negara Malaysia ini kepada keluarga dan rakan-rakan saya dengan sedalam-dalamnya," kata Amira dengan penuh semangat. "Saya juga mahu melakukan perkara yang sama," tambah Kamilah. Sikap murni masyarakat Malaysia yang sentiasa menghormati orang lain dan mengutamakan kesejahteraan bersama adalah sesuatu yang patut dicontohi oleh seluruh dunia. Kenangan pahit apabila melihat sebahagian penumpang yang mementingkan diri sendiri di dalam pesawat sebelum ini membuatkan dia sedar betapa pentingnya nilai-nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia.
Tindakan beratur dengan tertib dan saling bertolak ansur bukan sahaja memudahkan urusan harian, tetapi juga mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Seni bina lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur mula kelihatan di hadapan mata mereka. Beberapa hari yang lalu, mereka mendarat di sini dengan perasaan bimbang dan dipenuhi dengan pelbagai prasangka buruk. Namun kini, tempat ini telah bertukar menjadi sebuah destinasi yang menyimpan sejuta kenangan manis yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Malaysia sememangnya sebuah negara yang sangat istimewa, di mana situasi yang mencabar sekalipun boleh bertukar menjadi sebuah pengalaman yang sangat indah, bisik Amira dengan penuh kesyukuran. Kamilah tersenyum setuju. Kepayahan pendaratan kecemasan, gangguan bekalan elektrik, serta kebimbangan kehilangan barang berharga semuanya sepatutnya membawa pengalaman buruk kepada mereka. Namun di Malaysia, setiap cabaran itu telah bertukar menjadi sebuah memori yang indah kerana adanya kehangatan kasih sayang dan keikhlasan daripada masyarakatnya. Kereta api akhirnya tiba di stesen Clear. Kamilah dan Amira berdiri dan bersedia untuk keluar. Pada saat itu, para penumpang tempatan yang berada di sekeliling mereka sekali lagi memberikan laluan dengan penuh tertib dan tenang tanpa sebarang gangguan. Air mata Kamilah sekali lagi bergenang di kelopak matanya. Keindahan sikap masyarakat negara ini benar-benar telah mengubah jalan hidupnya. Segala prasangka buruknya telah musnah dan satu nilai murni yang baharu kini telah mekar di dalam jiwanya. Malaysia telah mengajarnya tentang erti kehidupan dan kemanusiaan yang sebenar. Saya berharap lebih ramai orang akan mengenali keindahan dan keunikan negara ini, doa Kamilah di dalam hatinya. Ada hikmah di sebalik kejadian pendaratan kecemasan ini sebenarnya adalah sebuah anugerah yang terindah kerana ia telah mempertemukan mereka dengan sebuah sekolah kehidupan yang bernama Malaysia.